Ramai beli dengan senyuman, tapi lepas beberapa minggu, hilang depan rumah. Ramai yang tengah plan nak beli Alphard AGS 30 sekarang. Scrollkan list, tengok mileage, cari full spec, interior cantik dan pastikan tak pernah accident. Semua tu betul, tapi ada satu benda yang ramai tak check. Di Malaysia, AGS 30 antara MPV paling banyak jadi target syndicate sebab demand tinggi, spare part mahal dan sistem keyless. Tapi ramai pencuri dah tahu cara bypass. Ramai beli dengan senyuman, tapi lepas beberapa minggu, hilang depan rumah. Sebab tu, sebelum fikir nak buat tinted, nak buat body kit, nak upgrade sound system, fikir dulu bab keselamatan. Bila dah hilang, bukan setakat rugi duit, rugi masa, rugi emosi dan hilang rasa tenang. Kalau anda betul-betul nak beli AGS 30, buat keputusan sebagai owner yang bijak. Pastikan sistem keselamatan upgrade dahulu. Biar keluar kedai, anda bawa balik kereta dengan rasa yakin, bukan risau. Dan jika anda rasa video ini bermanfaat, silalah like, follow, komen dan share video ini.